Selamat datang ke aplikasi kami. Berikut adalah cara untuk mendaftar dan log masuk. Untuk bermula, tekan Daftar di skrin log masuk. Masukkan nama anda, nombor IC, nombor telefon bimbit yang telah didaftarkan dan kata laluan anda. Cipta kata laluan yang selamat dengan sekurang-kurangnya satu huruf besar, satu nombor dan satu simbol khas. Masukkan kod TAC yang diterima melalui SMS untuk mengesahkan identiti anda. Tahniah, anda telah berjaya mendaftar. Mari kita cuba log masuk sekali lagi. Klik button log keluar di bahagian atas kanan. Masukkan nombor IC dan kata laluan yang anda cipta tadi. Kemudian, tekan log masuk untuk akses ke akaun anda. Jika terdapat ralat, sila semak semula sama ada nombor IC dan kata laluan anda telah dimasukkan dengan betul. Segalanya telah selesai. Terima kasih kerana menyertai kami.